Okay, so dah azan, so dah berbuka. Tadi kita dah review tempat dia, so sekarang kita nak review makanan dia. Okay, first kali yang aku dari tadi geram sebab aku nampak bersih sangat. Aku nak rasa gerang dia ni, apa special dia? Bersih orang mana? Habis. Sos dia. Nampak je macam gini, tapi dalam dia juicy. Saiz pirang dia memang sederhana, tak ada kata besar sangat. Besar sangat pun tak sedap. Saiz macam ni memang sedap makan. Tutuk ayam juga, tutuk ayam ni yang kecang-kecang tu. Rasa semua. Walaupun diorang masak awal, confirm masak awal macam ni. Sebab kau dengar rasa dia walaupun dah sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak boleh nak expect tinggi sebab bulan puasa. Semua benda kena prepare awal. Kalau prepare lambat, makanan sangat lambat sampai. Siakap cuba rasa. So boleh nampak ikan dia memang dah sejuk. Tapi yang penting rasa dia, Kejap kan. Kalau sus songpong. Ada sihat kan. Sos dia lain daripada lain. Rasa masam dia tak sama dengan siakap tiga rasa. Kalau cakap apa, rasa masam tu, rasa Thai sauce tu memang kena lah. Makan mana-mana lagi sedap ni. Ini kalau lepas bulan puasa kena repeat lagi sekali saya rasa. Kemudian ni benda nak makan lagi, tak ada perubahan tak. So, kita makan batch-batch awal dulu. Yang batch-batch awal ni tak rasa lagi. Ni senang cakap lagi sedap daripada kedai siam lah. Malah cakap banyak. Kami cakap ini salmon yang dia kata sedap sangat tu. Saya kalau nampak salmon bagi orang terliur sikit. Fresh dengan salmon tu. Tak ada rasa hangin langsung je. Ini makanan kanak-kanak lah. Puding. Kita try satu air dalam mulut siap. Ini rasa mango. Rasa mango. Rasa strawberry. Strawberry. Masa kau gigit tu ada rasa biji-biji strawberry tu lagi. Lengak emas. Saya pernah makan masa Dania buat kat market tu. This one much better. Hari tu saya makan Yumi pisang ada rasa masam sikit. Tapi ini tak ada rasa masam. Nice. Just nice. Beza lah bila dah buat restoran ni. Kualiti terjaga, terjamin. Kalau korang-korang yang tak pernah try tu, tanya-tanya dengan rasa, dengan harga, berbaloi ke tak berbaloi. Saya rasa berbaloi. Walaupun total damage saya hari ni berapa? 400 lebih, makan bersama 5 dewasa, 2 kanak-kanak. Bagi saya dapat dia punya environment dia, selesa and service dia dengan makanan yang sedap. Saya rasa puas hati. So saya rasa korang wajib try lah. Saya just review apa yang saya rasa. Kalau tak sedap, saya juga tak sedap. Dan sedap, saya mesti cakap sedapnya. So sangat recommended. So last kali apa-apa pun tanya pada Dania and husband Naim. So korang memang power lah. Memang terbaik lah tempat korang. InsyaAllah saya akan repeat lagi. Right, itu dia. Assalamualaikum. Bye.